Pelawak dan pelakon Saiful Apek baru-baru ini buat ramai tersentuh selepas berkongsi satu pesanan ringkas tapi cukup mendalam tentang kehidupan dan rezeki. Dalam perkongsiannya di Threads, Saiful Apek bercakap tentang betapa pentingnya usaha dan doa berjalan seiring dalam hidup seseorang, terutama buat lelaki yang setiap hari keluar bekerja demi keluarga. Katanya, doa tanpa usaha itu bohong. Usaha tanpa doa itu sombong. Pendek sahaja ayat dia, tapi ramai yang rasa sangat dekat dengan kehidupan sendiri. Dalam dunia sekarang, ramai orang sedang penat mencari rezeki. Ada yang keluar pagi balik malam, ada yang simpan tekanan sendiri sebab tak mahu keluarga susah. Kadang-kadang, orang nampak seseorang masih mampu tersenyum, tapi dalam hati cuma Tuhan sahaja tahu apa yang sedang dipikul. Saiful Apek juga mengingatkan bahawa tugas manusia cuma terus berusaha dan berdoa. Soal rezeki dan takdir pula, semuanya urusan Allah. Perkongsian itu terus dibanjiri reaksi positif daripada netizen. Ramai dalam nahpu kata-kata tersebut betul-betul kena dengan keadaan hidup mereka sekarang. Kadang-kadang, lelaki jarang bercerita tentang penat mereka. Mereka tetap keluar mencari rezeki walaupun sedang letih, risau dan terbeban. Mungkin sebab itu juga, nasihat ringkas daripada Saiful Apek kali ini buat ramai berhenti sekejap dan fikir tentang hidup sendiri. Pada pendapat korang, dalam keadaan ekonomi sekarang, apa cabaran paling besar yang lelaki hadap demi keluarga? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi